So bila kita cerita tentang buah zaitun, mana-mana produk seluruh dunia Nurul boleh ada buah zaitun dalam produk dia. Ya, betul. Tapi bila when it comes to teknologi Hytolith, hanya AG Sera yang ada. So Hytolith ini satu teknologi orang kata yang patented, sudah dipatent dari segi kepiawaiannya, sudah dipatent dari segi formulanya, sudah clinical test, dah belanja beratus ribu untuk buat clinical test dan dah buat real life sample. Kita test atas orang-orang real life case. Okey, mungkin Cik Syah boleh kongsikan mengenai manfaat dan juga kebaikan AG Sera. AG Sera ni dia lebih kepada kita pemakanan antioksidan. So antioksidan ini maksudnya kalau bagi nak mudah faham lah, Makcik Kia pun senang faham lah. Ya, betul. Antioksidan ni kuasa pembersihan. So kita nak membersihkan sistem tubuh kita. Kenapa kita nak bersihkan sistem tubuh kita? Kerana sistem tubuh kita hari-hari macam mana kita kontrol kawal makan pun kita akan makan ikut nafsu juga. Betul. Itulah fitrah manusia. So kita kena bersihkan. Sebab kenapa? Sebab ramai orang tak perasan penyakit-penyakit yang kita sering takut tu kebanyakannya datang daripada kekotoran. Saya bagi contoh. Stroke. Stroke tu dia terjadi pasal darah tak masuk otak, tersumbat. Kenapa saraf tersumbat? Darah yang kotor. Orang sakit jantung sebab arteri tersumbat. Arteri tersumbat kenapa? Sebab darah yang kotor. Kanser, kenapa kanser berlaku? Sebab kita punya sel-sel tubuh kita diracuni oleh radikal bebas, dalam kelamaan dia boleh jadi kanserous. Buah pinggang sebab tapis darah yang kotor. Betul. So semuanya datang daripada kotor. So kami berpendapat bahawa antioksidan itu, so kalau kekotoran itu satu masalah, maka solution dia adalah pembersihan. Dan pembersihan sama dengan antioksidan. Okey, jadi tak hairanlah produk AG Sera ketika ini meletup-letup di pasaran dan di mana juga dipergi adalah orang kata antara makanan suplemen yang paling terlaris ketika ini pastinya AG Sera. Pasti. Okey.